Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Ni nak share satu resepi yang sangat mudah. Parpu telok atau gulai lemak telok style utara. Resepi ni sangat simple. Bahan pun tak banyak dan cara nak buat pun senang saja. Kita guna kacang parpu atau kacang dal yang kita rebus sampai lembut. Lepas tu bawang-bawang ni semua kita potong untuk kita nak buat tumis darat nanti. Parpu telok ni Kak Ni campur kentang. Kalau tak suka kentang tak payah letak, just letak telok saja. Cili kering ni kita cuci bersih, lepas tu kita potong dua saja kalau terlalu panjang. Dan kita guna jintan manis serta jintan putih. Telok ni ikutlah nak letak banyak mana. Kak Ni letak 7 biji telur. Kacang parpu yang kita dah rebus tadi, kita akan kisar dia dengan bawang. Sedikit bawang. Bawang yang kita potong tadi kita ambil sikit, kita kisar dengan kacang parpu. Tekstur dia tak terlalu hancur, dia nak kasar-kasar macam ni. Kita nak tekstur kacang tu masih ada. Dah itu je bahan-bahan dia kan. Simple je kan. Lepas tu masukkan kentang dalam periuk dan masukkan bahan kisar. Masukkan air secukupnya untuk kita rebus kentang tu sampailah kentang tu lembut. Bila kentang dah betul-betul lembut, dah empuk, kita masukkan bahan lain. Kita masukkan serbuk kunyit sikit nak bagi warna dia kuning-kuning. Lepas tu masukkan serbuk perasa ataupun nak masukkan cube ikan bilis pun boleh. Kak Ni pakai serbuk ikan bilis nigata. And then masukkan santan. Santan Kak Ni masuk sekotak. Lepas tu rasa macam terlalu cayak. So Kak Ni tambah sekotak lagi sebab Kak Ni nak kuah dia tu pekat. Lepas tu masukkan garam secukup rasa. Boleh tambah gula sikit nak bagi manis-manis kat ujung kan. Bila kuah dah nampak bluk-bluk nak mendidih tu, masukkan telur. Sebiji demi sebiji. Okey? Bila dah masukkan telur tu, bagi telur tu betul-betul beku dulu baru kita kacau. Bila telur dah masak, dah nampak dia dah beku tu kan. So kita boleh tutup api. Pastikan garam dia semua dah cukup rasa dah. Okay, sekarang kita nak buat tumis darat dia. Kita panaskan minyak dalam kuali lain. Kemudian kita tumis jintan manis, jintan putih, bawang yang kita dah potong tadi, cili kering kan. Kita tumis sampailah betul-betul garing macam ni. Bila dah garing, terus kita tuang dalam periuk yang ada gulai parpu telok tadi. Dah kita tuang tu, rata-ratakan sikit. Lepas tu terus tutup. Biar selama 10 minit. Biar dia punya bau tu meresap masuk dalam gulai. Okey, lepas 10 minit kita buka, kita kacau, rata-ratakan bawang goreng, cili kering goreng tu dengan dia punya rempah-rempah tu, bagi rata kena semua kuah. Dah siap kita punya parpu telok atau masak lemak telok campur kentang. Memang sedap. Hampa kena makan ni. Makan ni dengan lauk ikan goreng saja pun dah sedap. Tak perlu lauk lain dah. Ada sambal belacan sikit kan. Memang pembangkit selera lah orang kata. Okey, jangan lupa try resipi ni. Klik like dan share.